Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui titik O menuju ke titik X. Sesaran dia 1.25. So, okay, ambil titik O kat sini. So, dia sesaran dia 1.25. Ni X lah. Okay, ni X kita. Okay, apa lagi info dia? Sesaran dia 1.25. Pecutan dia, okay, dia bagi pecutan. Pecutan dia, soalan ni bagi A sama dengan 10 meter per saat lah. Okay. Tentukan fungsi had laju. Dia nak had laju dan fungsi sesaran dalam sebutan T. Okay. Ni awak kena ingat lah. Bab ni benda ni je. Kalau awak ingat ni dah settle. Okay. Kita ada A. Macam mana A nak pergi V? Boleh tak A direct pergi S? Tak boleh. A kena pergi V dulu. Kalau nak pergi V, kena buat pengamiran. So, kita tahu V sama dengan pengamiran A. Alamak. Mana saya punya? Okay, A. A ni ada nilai tak? Ada. 10. Kan 10 dia bagi tadi. 10 T. So, kita akan dapat 10 T tambah C. Kan? Bila pengamiran, bila tak ada simbol ni, dari mana ke mana, dia mesti kena ada C. Okay. Soalan dia mention tak had laju awal ke apa? Tak ada. Kalau soalan tak ada mention, kita assume dia bila T sama dengan kosong, V dia sama dengan kosong. Bila V dia kosong, okay, bila V dia kosong, kosong sama dengan 10 T tambah kosong, automatik T dia sama dengan kosong lah. Betul, kosong. Kan 10 T sama dengan kosong, T sama dengan kosong. Awak tahulah. Okay, C automatik jadi kosong. So, persamaan dia V sama dengan 10 T. Okay, kita baru siap A. Dia nak apa? Dia nak sesaran juga. Nampak? Dia nak had laju dengan sesaran. Sekarang macam mana nak kira S? S kat sini. Alamak. S kat sini, nak kira S mesti daripada V. V kena buat pengamiran. Pengamiran V. So, pengamiran V ni akan dapat S. Okay, sama dengan V kita apa tadi? V kita 10 T. Dia akan jadi 10 T. Alamak, setelah T lah dulu. Okay, sama dengan, okay, bila buat pengamiran, kuasa akan tambah 1. T ni sama dengan T kuasa 1. Betul. Bila tambah 1, dia akan jadi T kuasa 2. Kena bahagi dengan kuasa. Disebabkan awak tak ada dari mana ke mana, kena ada C. Right. So, tengok balik soalan. Soalan dia mention tak sesaran awal dia kat mana? Dia tak ada mention sesaran awal kat mana. Dia cuma kata pergi titik X, sesaran dia yang ni. Tapi awal-awal ni, dia tak mention, kita assume dia dekat O. O ni permulaan, maksudnya pada permulaan ni, S dia ni adalah dekat kosong. So, bila S kosong, automatik C kita pun dapat kosong. Bila C kosong, S sama dengan, okay, 10 bahagi 2 dapat 5. 5 T kuasa 2. Okay, dah ada, dah settle A. Sekarang B pula. Apa? Masa dalam saat dan had laju ketika zarah berada di titik X. Okay, titik X ni dah ada. S ni apa? Sesaran. Okay, kita buat sini. Dia nak masa dalam saat dan had laju. Okay, mana? Dia nak masa dengan had laju ketika dia dekat X. So, bila dia dekat X, kita tahu S sama dengan, alamak, betul tak ni? S sama dengan 1.25. Apa kita boleh buat? Okay, ada lagi S tak? S yang ni, S yang ni. Okay, persamaan S 5T kuasa 2. 1.25. Boleh kira tak? T, boleh. T kuasa 2 sama dengan 1.25 bahagi 5. T sama dengan punca kuasa 2. Tekan kalkulator. Okay, kalau tekan kalkulator ni. Okay, punca kuasa 2. 1.25 bahagi dengan 5 dapat 1/2 ataupun 0.5 lah. 0.5 meter per, meter per saat. 0.5 saat. Sekali je. Okay, saat. Kita baru ada masa. Masa dah ada dalam saat. Had laju pula. Had laju ni apa? V. Mana V kita? Okay, V ni boleh cari kalau kita tahu T. T tahu tak? T dah tahu. So, V sama dengan 10T sama dengan 10 darab 0.5 saat. Nampak tak? Kan kita jumpa saat tadi.
Ganti je lah kat sini. Dapat 5 juga. Dapat 5. Dapat 5 meter per saat. So, kita bercakap pada titik O. Okay. Sorry. Dia berada dekat titik X. Masa dia 0.5 saat dengan kelajuan dia 5 meter per saat.